Halo guys. So sekarang ni kita nak pergi mengurut kaki. So ni ibu dengan Kisina nak urut kaki, lenguh. Tumit sakit. Tumit sakit, apa sakit, semua sakit dah. Berat tambah berat. Alang-alang kan. Sebelum kita nak pergi, maybe akan makan nasi akandara. Let's go. So inilah tempat urut kaki tu. Sini kita minum air dulu. Sini ibu. So, kita tunggu nak urut kaki. Ni so, ibu punya. So tu Kristina punya warna hijau. Saya warna hitam. Tadi ni warna apa? Warna hitam, warna coklat. Macam air cincau. Okay. Sini. Dia dapat sekali dengan massage. Okay. Ada ke? A few moments later. Okay guys, kita dah sampai dah dekat nasi kandar Din Maju. Adik dah berapa kali dah datang sini. Asyik tak pernah dapat je makan dekat nasi kandar ni. Nasi kandar Din Maju. Makan. Kuah campur sayur, ayam bawang. Ayam goreng kenyang, ayam goreng nak tight ataupun boleh ke? Kuah campur bagi. Tight tak ada. Wing je lah boleh. Bagi wing je. Boleh. Bagi telur masin. Nak bending? Korea? Daging pria. Masih apa ni? Tomato ke? Ini tomato So ni adik punya makanan, ni ibu punya, tu Kisina punya. So jom kita makan. So now kita dah sampai dekat our next hotel. Dan kita orang akan duduk sini sehari je sebab besok nak balik dah. So Doubletree Hilton. Sangat love. So malam ni kita orang, actually malam ni kita orang nak pergi
pantai and also pergi ke area Batu Feringgi lah. Sebab ni kat Batu Feringgi. Hotel tu lah. Okay. So sekarang ni tengah nak check in. So kita dah nak check in hotel. Masuk bilik. Kita akan buat room tour. Okay. Mana bilik ni jauh ni. Mana 520? Oh ni. Mana satu? Ya. Welcome to so ni katil. Baby mana? Cepat. Ibu tengah lah. So adik macam biasalah akan tidur dekat sofa. Dia kata boleh buka. Okay. Dia sofa bed. So ni TV dia. Tapi ni ada air, ketul. Dan peti ais ni ada apa? Kita yang suka buka peti ais ni. Oh, kosong. Pantai. Ni toilet dia. Sekejap. Kita buka lampu. Toilet sini. Ni sekarang kita dah sampai dekat pantai. Hours later. Sekarang ni kita dah sampai dekat Penang Street. Okay. Jom kita pergi jalan-jalan. So tu lah mesin yang adik cari. Boleh tak kat gambar yang surat khabar tu. Sangat love. Sekejap lagi ada tak gambar. So now kita nak try tak kat gambar ni RM10. Tapi Semayan Raya. Semayan Raya kita boleh pilih kan. Baby cepat start now. Page. Ni page. Ni kita orang dah tangkap dah tadi. Kita tengah tunggu dia nak print. Tak. Lah. Okay, gambar ni nak buat kenangan. Tada! Your personalized newspaper is being generated. Dah Please wait patiently. siap. Love. Oh, ni Adi nak pergi dekat tu tempat yang Payung. Sekarang yang ada banyak tak ada. payung. Sekarang payung tu dah tak ada. Payung ada dah kat dalam payung tu. Oh, sini lorong ni. Lorong ni. Saya jumpa dah. Okey, kejap ya. Inilah tempat yang ada payung-payung tu.
Actually Adib, ibu dengan Kis dah pernah letak gambar kat sini. Cuma kita orang nak tangkap gambar lagi sekali kat sini as a memory. So inilah Armenian Street. Naik beca, lepas tu dia nak suruh aku naik seorang-seorang. Aku anxiety. Naik seorang-seorang. A few moments later. Hari ni kita orang pergi makan seafood. Sebab ibu dah lama nak makan ketam. Dia interview ibu. Ibu, hari ni nak makan apa? Ketam. Kan nak cakap. Korang tengok, diorang punya ni seafood memang fresh. So ni kawasan dia memanglah. Dah pandai makan dah. Tapi tak banyak sangat je fresh. dia. Sayur dia pun fresh. Kau tengok. First time pergi kedai seafood macam ni tau. Yang meriah. So ni dia punya menu. Kita orang ambil ni shark fin soup. Dia macam shark fin soup tapi dia lobster. Lepas tu kita orang ambil ikan kerapu. Mana ni kot? Maybe. Lepas tu ambil creamy salted egg ketam. Tak tahu yang mana. Ni kot. Tak tahu. Ni kot. Ni. Lepas tu kita orang ada order lala. Ni Kisina punya favourite. Lala. Sup lala. Ni favourite Adi. Sotong salted egg. Chinese punya seafood makanan memang sedap. Lepas tu ni sayur. Tak ada hari tanpa sayur. Chinese punya kedai seafood memang love. Korang kena try. Dia lain daripada lain. Maksud dia memang sedap, fresh. Tanya kedai ni dia dapat Michelin star daripada 2023 sampai 26. Love tak love. So you guys should try kalau datang Penang. Nanti I share nama tempat. Makanan kita orang dah sampai. Ni belon. Ni sotong. Ni ikan kerapu. Yang ini lobster apa tau? Ni kangkung. Memang love. Saya buat apa perasaan anda hari ni? Sabar nak makan seafood dengan ketam. Ketam boleh sampai. Sabar. Oh, ada ketam lagi. Christina? Makan dulu lah. Sentiasa lapar. Love. Ni dia punya ni lala soup. Ada lagi satu ketam tak sampai. Serius sedap gila. Sangat sedap. Memang saya cakap 100%. Korang kena cuba. Nama kedai ni Bali apa tak? Bali Seafood kat Penang. Kalau tidak kita makan kat situ. Ada nasi goreng ni mesti sedap.